maghrib tu aku ingat hari esoknya. Aku ingat hari Ahad. Macam tu. Ui, kan aku tertidur sini seharian. Mampus aku dengan tak mandi dengan apa kan. Lepas tu aku bangun-bangun aku tengok handphone. Share. Ikmal mana? Dia kata dengan dia tak call aku, dia WhatsApp. Ikmal kat mana? Jom buat konten. Aku macam, aku kat mana? Aku kat office lah ni. Pukul berapa ni? No! Maghrib! Aku macam, sorry. Ikmal tidur kat sini. Lepas tu aku pun basuh-basuh muka. Aku settle, aku semayang apa semua. Lepas tu aku pun turun. Turun sampai dekat pintu garaj tu kan. Terkunci lah Syahila aku kat situ. Aku waktu berpeluh-peluh. Aku waktu tu anxiety, panic attack, depression, bipolar semua datang. Aku macam, macam mana aku nak keluar ni? Pintu garaj tu tertutup, pintu utama pun tutup, dengan grillnya tutup, dengan tingkap tutup, terkunci. Lepas tu tiba-tiba ada muka Syamil kat situ. Aku macam, kenapa ada gambar Syamil kat sini? Lepas tu aku macam, macam mana ni? Macam mana aku nak keluar? Aku hello, ada orang tak kat dalam? Tak ada seorang pun menyahut. Aku macam, ya Allah, takkanlah aku nak duduk sini. Lepas tu aku pun call budak viral. Sebab budak viral duduk dekat area situ, dengan dekat rumah editor. Rumah editor dekat je dengan office. Aku cakap, hari tu lah aku ada macam mana ni, aku terkunci ni. Macam mana kamu boleh terkunci? Dia kata macam tu. Tak, ni aku tertidur kat sini. Lepas tu tak ada orang kejut, tak ada orang tahu aku kat atas. Lepas tu dia bagi tahu yang cameraman, ini macam mana ni, Ikmal terkunci kat dalam. Oh, terkunci. Ikmal pergi sini tekan ni, pergi sini tekan ni. Aku pun pergi kan. Berguling-guling aku kat situ nak keluar daripada tempat tu. Berguling-guling aku. Lepas tu dapat keluar tu aku menjerit. Yeay, aku jerit. Best we. Dia macam, aku macam versi-versi penyangak. Macam pencuri dapat keluar daripada rumah, dia masuk. Kau faham tak? Macam tu. Aku seorang. Serius aku seorang. Tak ada orang lain. Takut. Moral of the story kat office itu, kalau dah tu kena balik sebelum malam, jangan tidur waktu tu. Aku penat, ngantuk.